Bahaya tau bawa keripik pergi bilik guru. Baru je start makan. Nak suka. Oh, ni awak order tu kan? RM45 tu kan? Boleh spicy. Pedas tau, pedas. Pedas. Sedap. Nak yang salted egg pula? Sangat ayam ni. Tengoklah sekejap je keripik kita dah bertukar-tukar tangan. Mati. Sambil borak, sambil mengunyah. Cepat dah habis. Okey ni. Dah tinggal suku baru dapat makan balik. Sekali makan memang tak boleh berhenti. Salted egg paling rasa padu. Tengoklah baru masuk bilik guru dah terus rembat. Makanan mengunyah macam ni memang bahaya masuk bilik guru. Goreng spicy tu memang pedas. Siapa yang suka pedas mesti suka. Peyek. Memang pantang hulur. Semua makan. Ni memang bila makan memang rasa nak lagi. Semua yang lalu memang panjang je tangan cepat-cepat. Semua yang makan salted egg confirm akan cakap sedap. Kan je cikgu, anak-anak cikgu pun nampak terus rembat. Seorang satu je. Tidak sangat-sangat. Keropok ni memang addicted tau. Makan sambil borak, tahu-tahu dah habis. Nana paling suka dia punya salted egg. Dia paling love. Tak sampai 10 minit buka, tengoklah habis licin weh. Nak beli lagi lah, tak puas makan.